kita seringkali menghadapi masalah di jantung. Macam-macam perkara berlaku. Remaja yang semuda 16-17 tahun menempah maut dengan serangan jantung yang tidak ada rekod perubatan di mana-mana. Kita boleh amalkan benda makanan kejadian Tuhan yang boleh kita amalkan makan untuk menjaga jantung kita yang menjadi organ paling utama dalam kehidupan kita. Dia masih bekerja walaupun kita tidur. Buah delima. Ambil sebiji buah delima dan sebiji beetroot. Beetroot ada saya letak dalam video yang lepas. Beetroot sebiji dan delima sebiji. Blend tanpa air dan amalkan minum tiap-tiap hari. Bila-bila saja minum. Jadikan dia satu amalan. Sesungguhnya dia banyak boleh membantu menjaga jantung kita. InsyaAllah. Wallahi, boleh cuba.